Nak kaya tapi tak tahu jalan nak capai kaya. Itu masalah ramai orang. Ramai orang ingat kaya ni bila ada kereta import, duduk banglo atau gaji 5 angka. Tapi kalau saya tanya, berapa nilai kekayaan anda sekarang? Kebanyakan tak boleh jawab. Sebab tu ramai nampak kaya tapi sebenarnya tak kaya pun. Ini formula ringkas tapi power yang Tuan Mentor saya kongsikan dalam seminar beliau. Kaya bermaksud tabungan tambah harta, tolak hutang. Dengar simple. Tapi kalau tak apply, hidup akan jadi macam hamster, berlari-lari tapi masih di tempat yang sama. Yang pertama, tabungan. Ini asas. Bukan untuk jadi kaya tapi supaya tak jatuh miskin bila masalah datang. Kereta rosak, anak nak masuk universiti, tiba-tiba hilang kerja, tabunganlah yang jadi penyelamat. Target minimum 6 hingga 12 bulan gaji. Yang kedua adalah harta yang ada cash flow, yang akan jadi mesin duit. Ini yang buat anda bebas keuangan. Beli harta yang bagi duit masuk setiap bulan. Rumah sewa, saham dividen, royalty, bisnes autopilot. Tak kerja pun duit tetap masuk. Ini jalan ke arah financial freedom. Yang ketiga adalah hutang. Inilah pencuri kekayaan. Ramai miskin bukan sebab tak cukup gaji, tapi sebab gaji bocor, bayar hutang gaya hidup. Hutang untuk buat duit adalah sesuatu perkara yang baik, tetapi hutang untuk nampak kaya adalah suatu perangkap. Bila waktu yang kita betul-betul kaya? Bila pendapatan pasif lebih besar dari belanja bulanan, masa tu kita bebas. Kita kerja sebab nak buat impak, bukan sebab nak kejar gaji. Dan bila duit bukan lagi beban tapi jadi alat untuk kebaikan, itu baru kaya yang sebenar. Nak tahu cara untuk bina kekayaan anda dengan simpanan emas? Klik link di bio untuk saya bantu. Teruskan follow saya untuk lebih banyak ilmu emas dan keuangan, dan semoga bermanfaat.